Subhanallah guys, tahun 2023, baru-baru ni lagi, map Syria macam ni. Ada Hizbul, ada Rusia, ada daripada Iraq, ada PKK, ada YPJ, ada semua dah datang Syria. Subhanallah. So nampak yang hijau ni FSA dan HTS. Subhanallah, dua ni tempat yang kecil dah mengalahkan semua yang di bawah. Percaya tak? Yang ni lah yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sentiasa dulu yakin yang Syria akan bebas, walaupun hanya sikit. Yang tempat yang bebas dua tempat yang bebas. Yang lain semua dengan Asad, dengan PKK, dengan Rusia, dengan Iran, dengan Hizbul. So alhamdulillah Rabbil Alamin, tengok map Syria jadi macam mana. Map Syria sekarang dah jadi macam ni. So kena yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, Palestin akan bebas. Orang bemper kuat mana pun, ada senjata apa-apa pun, diorang akan keluar daripada Palestin dan kita sekali akan solat di Masjidil Aqsa. InsyaAllah. Wassalamualaikum.